yang kau buat dengan penjaga-penjaga purba tu? Buat apa lagi? Lawanlah. Kau sendiri nampak kan? Dia ni. Maksud aku, kenapa kau berlawan dengan mereka tu di sini? Dia yang mulakan. Aku balaslah. Tanya pasal kitab sakti pun nak marah. Kitab sakti? Ya, aku tahu pasal misi rahsia korang untuk dapatkan kitab sakti itu. Bos, dia dah tahu. Tepat sangkaan aku. Misi rahsia itu ada kena mengena dengan kitab sakti. Sekarang aku dah tahu apa korang boleh buat. Aku akan menang perlawanan ni dan sertai misi rahsia yang tak rahsia tu lagi untuk dapatkan kitab sakti. Macam mana, bos? Perlukah kita hapuskan dia? Biarkan dia. Kita tengok sejauh mana kebolehan dia untuk mara dalam perlawanan legasi kuasa ini. Aduh. Kau masih di sini? Ya, aku belum nak balik. Lagipun, kami masih perlu siasat sesuatu. Mungkin kau boleh bantu. Kau dengar ni. Tok Guru Misai bertapa dengan menyerap kuasa bumi, langit, lautan dan api. Dengan kuasa ini, dia membentuk pencak baru menggunakan aura kuasanya. Dia mengambil masa bertahun-tahun untuk disempurnakan. Pencak ini ada tertulis di dalam kitab sakti. Siapa yang mendapat kitab sakti ini akan beroleh semua kehandalan Tok Guru Misai. Jadi tidak hairanlah ramai pahlawan-pahlawan yang cuba mendapatkan kitab sakti. Setelah disiasat, semua pahlawan itu ada kena mengena dengan peniaga antik Cik Putih, penganjur perlawanan ini. Kau dengar tak? Dengar. Tak ada kena mengena dengan aku. Kecuali kau nak beritahu di mana lokasi kitab sakti itu. Oh, tak mungkin. Jadi aku nak tanya kau. Apa niat Cik Putih nak dapatkan kitab sakti itu? Manalah aku tahu. Tanyalah Cik Putih terus. Sorakan kuat. Mesti perlawanan makin menarik. Aku pergi dulu. Baik, Ratu cedera. Begitu senang dia dikalahkan. Dia ditarik ke hati. Maksud kau? Berhiburlah dengan dendangan maut. Kau tidak akan lincah seperti tadi. Dendangan maut ini akan membuatkan pergerakan kau lemah dan tidak dapat mengelak. Terimalah! Selagi dia tidak hentikan dendangan maut ini, Ratu tidak akan terlepas dari cengkaman graviti. Ratu akan tewas. Tidak semudah itu. Aku pasti Ratu dah tahu apa patut dibuat.
Aku kena lawan. Mesti menang. Panah cahaya! Tidak! Gitaku! Rasakan. Satu, dua, tiga. Pemenangnya Ratu. Tepat jangkaan aku. Ratu pasti menang.